Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Haziq Darwish bin Muhammad Asni daripada BM4 akan membentangkan tugasan 2 untuk pentaksiran berterusan tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, iaitu lebih dikenali sebagai KPPB. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan KPPB. KPPB ialah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekadar hafalan fakta. Jadi pembelajaran KPPB ini dia melibatkan pelibatan aktif pelajar seperti perbincangan, aktiviti dan juga kolaborasi antara satu sama lain. Yang ketiga, menggunakan pelbagai kaedah seperti visual yang menggunakan mata, audio yang menggunakan telinga dan juga teknologi digital untuk meningkatkan kefahaman seseorang murid tersebut. Baiklah, KPPB ini bertujuan untuk memastikan pelajar supaya mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan KPPB. Baiklah, yang pertama, KPPB membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih jelas dan mendalam berbanding hanya menghafal. Yang kedua, KPPB ini dia melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Yang ketiga, KPPB ini meningkatkan minat seseorang pelajar kerana pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga menyeronokkan seperti yang dikatakan sebelum tadi, ada aktiviti di luar bilik darjah yang mampu menarik minat seseorang murid tersebut. Dan yang terakhir sekali, KPPB ini dia memudahkan pelajar mengaplikasi ilmu dalam situasi sebenar seperti menyelesaikan masalah harian, kerana masalah harian tersebut akan dihadapi oleh seseorang murid tersebut. Seterusnya kita pergi kepada aspirasi pendidikan. Baiklah, aspirasi pendidikan Malaysia ialah melahirkan pelajar yang berpengetahuan luas dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang seperti sains dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif supaya pelajar mampu membuat keputusan yang baik, contohnya dalam soalan kemahiran berfikiran aras tinggi. Yang ketiga, membentuk sahsiah dan akhlak pelajar agar menjadi individu yang beretika. Dan yang keempat dan terakhir sekali ialah mempersiapkan pelajar untuk bersaing di peringkat global ataupun internasional dalam dunia yang semakin mencabar ini. Seterusnya kita pergi kepada hala 7 pendidikan. Hala 7 pendidikan yang pertama ialah peralihan daripada pembelajaran yang berpusatkan seorang guru tersebut kepada pembelajaran yang berpusatkan pelajar sahaja. Yang kedua, penekanan kepada pembelajaran aktif seperti kerja kumpulan dan perbincangan, iaitu kolaborasi antara satu sama lain. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital dalam pengajaran untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Dan yang terakhir sekali ialah penerapan kemahiran abad ke-21 pada hari ini seperti komunikasi, kolaborasi dan juga pemikiran kritis. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada guru yang berjiwa pendidik. Yang pertama, guru yang mengajar perlu mengajar dengan penuh seikhlas hati dan empati terhadap pelajar. Contohnya, jangan menganaktirikan seorang murid tersebut dan memberikan layanan sama rata kepada semua murid agar murid tersebut bermotivasi setiap hari. Yang kedua, sentiasa memahami keperluan, emosi dan tahap kemampuan pelajar. Contohnya,
Jika seseorang itu seseorang itu kurang pandai, maka ajarlah mereka dengan kemampuan murid tersebut. Jika murid tersebut mampu memahami sampai di situ saja, maka perlahan-lahanlah dalam mengajar dia, kerana setiap murid mempunyai kemampuan masing-masing. Yang ketiga, bertindak sebagai pembimbing yang membantu pelajar berkembang, bukan hanya menyampaikan ilmu. Maksudnya, bukan hanya silibus di sekolah, tetapi juga mengajar bagaimana untuk menghadapi kehidupan seharian dan untuk menjadi manusia yang berguna, bukan hanya untuk akademik semata-mata. Dan yang terakhir sekali, mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan menyokong perkembangan pelajar. Seperti yang dikatakan tadi, tidak menganaktirikan mana-mana murid dan melayani mereka dengan sama rata agar tiada murid yang tersinggung perasaan mereka. Seterusnya ialah peranan guru. Yang pertama, bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing yang membimbing pelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menjadi motivator yang memberi semangat dan galakan kepada pelajar, khususnya kaunseling. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan, seperti menggunakan kuis, menggunakan Canva dan menggunakan apa-apa yang akan menarik murid, seperti animasi. Dan yang terakhir sekali ialah membentuk nilai dan sasiah pelajar melalui pengajaran dan contoh teladan. Contohnya, kisah-kisah Nabi, kisah Arnab dan Kura-Kura, kisah hikayat dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada kewarganegaraan. Yang pertama ialah membentuk pelajar yang memahami tanggungjawab mereka sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menggalakkan kesedaran terhadap isu semasa seperti pendidikan dan sosial. Bermaksud di situ, guru perlulah menekankan bahawa pendidikan ini sangat penting untuk masa depan sebuah negara. Kerana apabila kita ingin melihat kemajuan sebuah negara, maka lihatlah dulu anak muda mereka. Yang ketiga ialah menanam nilai patriotism dan kepedulian terhadap negara. Contohnya, menceritakan tentang perjuangan tokoh terdahulu seperti Tok Janggut, Datuk Bahaman dan pejuang-pejuang yang bertungkus lumus untuk memerdekakan tanah air kita. Dan yang terakhir sekali ialah melibatkan pelajar dalam aktiviti atau projek berkaitan komuniti. Contohnya, gotong royong di sekolah, contoh lagi iftar perdana yang melibatkan seluruh sekolah dan sebagainya. Yang seterusnya ialah komunikasi. Melatih pelajar menyampaikan idea secara jelas dan tersusun. Yang kedua, meningkatkan keyakinan pelajar untuk bercakap di hadapan orang ramai. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan bahasa yang betul dalam komunikasi dan juga tulisan. Bukan seperti zaman sekarang yang menggunakan akronim dalam mesej, dalam bercakap dan menggunakan bahasa rojak dalam komunikasi. Dan yang terakhir sekali ialah membantu pelajar menggunakan fakta dan data untuk menyokong hujah. Bermaksud di situ bukan memberikan hujah yang kosong atau memberikan hujah yang tidak sahih. Malahan bahkan menggunakan jawapan yang mempunyai sumber yang sahih dan tepat. Seterusnya, pemikiran kritis. Jadi, guru menggalakkan pelajar menganalisis maklumat secara mendalam sebelum membuat keputusan. Contohnya, guru memberi soalan kemahiran berfikir aras tinggi dan menyuruh dahulu
murid supaya menganalisis dahulu soalan yang dikehendaki. Yang kedua, membantu pelajar menilai sesuatu isu dari pelbagai perspektif, bukan hanya dari satu sudut perspektif. Yang ketiga, mengasah kemahiran menyelesaikan masalah secara logik dan juga sistematik. Dan yang terakhir sekali, mengelakkan pelajar daripada menerima maklumat tanpa berfikir. Seterusnya kita pergi kepada kreativiti. Guru menggalakkan pelajar menghasilkan idea baharu dan inovatif. Contohnya pada zaman ini terlalu banyak program-program ataupun pertandingan inovasi yang dipertandingkan sejak murid sekolah rendah, sekolah menengah, bahkan universiti juga turut menganjurkan pertandingan inovasi. Yang kedua, memberi peluang kepada pelajar menggunakan pelbagai pendekatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran lebih menarik melalui aktiviti kreatif. Contohnya, ada murid yang menyukai lukisan, ada murid yang menyukai robot dan ingin mencipta robot. Dan ada murid juga ingin berinovasi untuk contohnya mengurangkan pencemaran dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, kreativiti yang boleh dihasilkan oleh murid, murid tersebut bolehlah menghasilkan video, poster atau infografi. Kerana aktiviti ini boleh mengasah minda dan juga mengasah kreativiti seorang murid tersebut. Seterusnya kita pergi pula kepada kemudahan digital. Jadi penggunaan teknologi seperti Canva, seperti yang dipakai sekarang, PowerPoint dan juga video dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu pelajar memahami konsep dengan lebih mudah melalui visual dan juga multimedia. Maksudnya pelajar-pelajar lebih cenderung untuk melihat animasi untuk memahami teori dalam bentuk animasi. Yang ketiga, menjadikan proses pengajaran lebih interaktif dan menarik. Seperti yang dikatakan tadi, murid-murid lebih cenderung dan lebih suka kepada animasi berbanding teori semata-mata, berbanding tulisan semata-mata. Dan yang terakhir sekali ialah membantu guru menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Kerana digital ini sangat-sangat membantu murid, sangat-sangat membantu guru dalam menyelesaikan tugasan yang ingin diberikan kepada murid-murid. Seterusnya kita pergi kepada aplikasi dalam kelas. Yang pertama, menggunakan pembelajaran berasaskan projek untuk melibatkan pelajar secara aktif. Contohnya, membina bangunan menggunakan straw. Di situ kita dapat lihat semua murid dibahagi kepada beberapa kumpulan. Yang kedua, mengadakan aktiviti berkumpulan untuk meningkatkan kerjasama. Seperti yang dikatakan tadi, contohnya buat aktiviti dalam kumpulan dan menghasilkan sebuah projek seperti bangunan yang diperbuat daripada straw dan sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan perbincangan kelas bagi menggalakkan pertukaran idea. Jadi di sini akan mengelakkan lahirnya murid-murid yang pasif dan tidur dalam kelas, kerana semua murid perlu memberikan idea masing-masing bagi mengasah minda mereka. Dan yang terakhir sekali, menggunakan media digital seperti video untuk menarik minat pelajar. Kerana murid-murid akan hilang minat jika guru hanya bercakap di depan tanpa sebarang keseronokan. Jadi hal ini akan menyebabkan murid cepat bosan dan kurang motivasi sekaligus akan susah untuk cemerlang dalam peperiksaan.
Seterusnya kita pergi kepada hubung kait KPPB sendiri dan juga guru yang berjiwa. Baiklah, guru berjiwa memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan KPPB dengan berkesan kerana guru ini ialah medium utama dalam KPPB ini. Yang kedua ialah pendekatan pengajaran yang berjiwa menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Bermaksud di sini, guru-guru perlu mempunyai jiwa yang sangat besar untuk mengajar dan bukanlah guru ini dipaksa oleh ibu bapa untuk menjadi guru dan sebagainya. Maksud di sini, guru tersebut perlu mempunyai jiwa yang sangat besar dan bukan hanya percakapan semata-mata yang kosong. Dan yang ketiga ialah pelajar lebih mudah memahami dan terlibat dalam pembelajaran kerana guru tersebut menghayati mereka. Dan yang terakhir sekali, kedua-duanya iaitu KPPB dan juga guru saling melengkapi dalam mencapai matlamat pendidikan. Seperti yang dikatakan tadi, guru ialah medium dan aset utama supaya KPPB ini mencapai matlamat pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada cabaran KPPB. Baiklah, yang pertama, guru mungkin kurang mahir menggunakan teknologi digital. Seperti guru yang berumur, guru yang sudah meningkat usianya. Jadi di situ pendedahan kurang kepada mereka sekaligus membuatkan mereka kurang mahir menggunakan teknologi digital. Jadi Institut Pendidikan Guru pada zaman ini cemerlang dalam mengatasi masalah ini kerana pelbagai teknologi digital yang telah diperdedahkan kepada bakal-bakal guru di Institut Pendidikan Guru dan institusi-institusi lain. Yang kedua, kekurangan masa dalam menyediakan bahan pembelajaran yang menarik. Hal ini dikatakan kerana guru-guru mempunyai masa hanya masa di kelas dan tidak mempunyai rehat. Jadi sekaligus tiada masa untuk menyediakan pembelajaran yang lebih menariklah kepada murid-murid. Yang ketiga, perbezaan tahap kebolehan pelajar dalam kelas. Contohnya, ada murid yang tahap kepandaiannya begini. Ada muridnya kurang kebijakannya. Jadi, masing-masing mempunyai tahap masing-masing dan justru itu menjadi cabaran utama dalam KPPB ini. Dan yang terakhir sekali, kurangnya kemudahan teknologi di setengah sekolah. Contohnya di kawasan pedalaman, di kawasan yang terpencil dan sebagainya. Hal ini kerana jaringan internet yang kurang dan setengah sekolah tiada jaringan internet. Sekaligus tidak boleh langsung menggunakan teknologi digital pada zaman ini. Seterusnya kita pergi kepada cara mengatasi cabaran yang dikatakan tadi. Baiklah, yang pertama, guru mengikuti latihan dan kursus berkaitan teknologi dan pedagogi seperti di Institut Pendidikan Guru. Yang kedua, menggunakan teknologi secara berperingkat mengikut kemampuan. Maksudnya jangan menggunakan teknologi yang terlampau tinggi dahulu. Maksudnya menggunakan untuk pemula supaya berperingkat dalam kemahiran mengendalikan teknologi. Yang ketiga, menyesuaikan aktiviti mengikut tahap pelajar. Contohnya, jika aktiviti ini susah, maka berikanlah kepada murid yang tahap kepandaiannya tinggi. Dan untuk aktiviti yang kurang, maka berilah kepada murid yang kurang kemampuannya agar pelajar tersebut dapat mengadaptasi secara berperingkat. Dan yang terakhir sekali ialah memanfaatkan sumber yang sedia ada secara kreatif.
Maksudnya terdapat banyak sumber yang boleh digunakan untuk mengajar murid. Hanya jadi gunalah sebaik-baiknya dan gunalah secara berhemah. Seterusnya kita pergi kepada implikasi kepada guru. Yang pertama, guru tersebut perlulah sentiasa kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Yang kedua, guru perlu menguasai kemahiran teknologi digital agar dapat memberi penyampaian ilmu kepada murid dengan semaksimal yang mungkin. Yang ketiga, memberi fokus kepada pembelajaran bermakna, bukan hafalan semata-mata. Kerana murid akan senang bosan jika hafalan semata-mata. Yang terakhir sekali ialah sentiasa meningkatkan kemahiran diri melalui pembelajaran yang berterusan. Baiklah, seterusnya yang kesimpulannya yang terakhir sekali, KPPB ini merupakan pendekatan yang sangat penting dalam pendidikan moden. Yang kedua, guru berjiwa pendidik memainkan peranan utama dan merupakan aset utama dalam menjayakannya. Pembelajaran menjadi lebih berkesan dan bermakna jika KPPB ini dilaksanakan. Dan yang terakhir sekali, melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik dan juga sahsiah. Kerana adab ialah ilmu dan ilmu ialah adab. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Muhammad Hasid Darwish bin Muhammad Asni, BM4. Terima kasih.